Beratus-ratus tahun dahulu, Lijiang merupakan sebuah bandar persinggahan yang penting di sepanjang Tea Horse Road, laluan perdagangan purba yang menghubungkan Yunnan dan Tibet. Keunikan Lijiang bukan saja terletak pada kedudukannya yang strategik, malah pada sistem terusan air yang mengalir di seluruh kota lama ini, seni bina tradisional masyarakat Naxi yang masih terpelihara, serta warisan budaya yang terus hidup hingga ke hari ini. Atas nilai sejarah inilah Old Town of Lijiang diiktiraf sebagai tapak warisan UNESCO pada tahun 1997. Dan hari ini kita nak spend satu hari untuk explore apa yang ada dekat Old Town of Lijiang ni. Jom. Good morning. Okey, kita dekat Lijiang sekarang ni. Semalam tadi kita sampai malam. Sekarang nak pukul 11 pagi. Selepas banyak hari kita orang bangun awal, lepas tu terus bersiap pergi jalan-jalan apa semua kan. Hari ni kita ambil masa untuk rehat. So lepas subuh tadi kita orang sambung balik tidur. Pukul 10 baru bangun bersiap. Dan sekarang kita nak jalan-jalan dekat Lijiang Ancient Town. So ni kita punya hotel. Cantik tak? Ada pond kat tengah-tengah ni. Sebenarnya metod pilih hotel ni kan memang sebab ni lah, bonus. Cantik kan? Tada! So kita nak jalan-jalan Lijiang Ancient Town hari ni. Nak ambil gambar tak? Nak ada mana? Wow. Ada. Tada! Cantik kan hotel kita kat Lijiang. Cantik ikan tu dengan ni bunga-bunga tu. Bila dah sampai Lijiang, jangan lepaskan peluang untuk stay dekat Naxi Traditional House macam ni. Traditional House ni kalau dekat negara lain kan mahal tau, tapi dekat China murah je. Satu bilik metod ni tak sampai RM100 pun satu malam. Kat China ni nak buat apa-apa semua dekat trip.com. Pilihan hotel dia pun yang best-best semua ada dekat trip.com. Hotel kita dia betul-betul dekat Ancient Town. Keluar je hotel ada kedai kopi. Tu kedai kopi. Pagi ni aim kita nak cari rooftop cafe dengan view Jade Dragon Snow Mountain. Kat sini memang banyaklah cafe yang macam ni. So just cari je yang mana yang paling dekat dengan penginapan masing-masing. Wah. Oh my god. Wah. Nampak ke? Nampak ke? Jade Dragon Snow Mountain. Sebelah sana. Yang tutup ni tu. Wah, bang. Zing. Rooftop cafe. Tu kot. Kita ambil gambar. Nak destinasi pertama kita hari ni, kita cari rooftop cafe. Kita just search dia dekat-dekat je dengan hotel, dekat-dekat je dengan hotel kita orang. So tempat dia memang cantik. Untuk duduk dekat sinilah, dekat bahagian atas ni dengan bahagian bawah. Lepas tu dia ada garden tau dekat rooftop tu. Dan garden tu dia memang dah setting cantik lah. Ada kerusi, ada bunga banyak. Lepas tu ada tempat untuk semua. So kita boleh tangkap gambar berbackgroundkan Jade Dragon Snow Mountain. Cuma Jade Dragon Snow Mountain tak nampak lagi. Dia masih ditutupi oleh awan. So kita tak nampak lagi JDSM tu. Sekarang kita tengah minum hot latte. Latte ke? Hot latte harga RM30. Okay. Baru tempat pertama, tapi bateri phone dah habis banyak dah. Lepas tu dah lama dah dekat sini sebenarnya. So kita nak minum cepat-cepat then move to the next destination. Wah. Wow. Apa? Tu dah nampak dah tu yang bunga-bunga cantik tu. E in a classic building. Kita dekat Mufu Mansion.
Moose Mansion sebenarnya ataupun Mufu, sebab Fu tu adalah kediaman dalam bahasa Cina. Ini adalah pusat pentadbiran dan kediaman keluarga Mu yang memerintah Lijiang selama lebih kurang 500 tahun. Tahun 1996 ada gempa bumi yang besar berlaku dan kediaman ni rosak teruk. Kerajaan China ambil masa 3 tahun untuk baik pulih balik Moose Mansion ni supaya kita boleh tengok pada hari ini. Tapi kita tak masuk pun, kita ambil gambar dekat luar saja. Ni kasar ni. Tapi apa nama kasar dia? Tengok dia punya bunga kertas sampai ke atas tu. Tu. Yaw. Dah mula nak mendaki. Jadi kan nampak background belakang tu kan? Dia dah mula mendaki ni. Kita nak pergi kat viewpoint. Ambil air dari dalam peti ais, bayar sendiri kat situ. QR disediakan. Berapa tu? Bayar dulu baru ni. Bayar dulu baru boleh buka peti ais tu bayar kot. Tu Dah, sama je. Dah puas mendaki, kita pun sampai ke tempat yang paling tinggi dalam Lijiang ni. Nama tempat ni Lion Hill. Nak masuk dalam ni kena bayar 35 RMB. Dan dari atas ni ada viewpoint yang paling cantik untuk tengok keseluruhan Lijiang Old Town dari atas. Kena bersedia lah ya, sebab nak naik yang paling atas tu memang ada banyak tangga kena daki. Dan dekat sini oksigen pun nipis. Kita pula ada aktiviti yang lebih lasak nak buat esok. Jadi kita relax-relax santai-santai saja. Dah sampai atas. So kita nak naik atas tu pula. Sebab kita nak view 360 degree Lijiang ni. Ni lagi tinggi tembok masuk ni, maksudnya lagi tinggi dia punya status. Apa tu? Souvenir. Sejuknya dalam ni. Bang, atas ni sejuk kat tangga. Ada kerusi untuk siapa yang nak rehat sambil view gunung. Aku pun dah letih masalahnya. So dekat Lijiang ni kita akan cepat penat tau. Sebab kawasan dia dah tinggi, oksigen pun dah nipis. So kalau nak jalan kat sini kena macam slow-slow je, take time. Lagi-lagi kalau korang punya itinerary tu keesokan harinya nak pergi Jet Dragon Snow Mountain, lagi kena jaga. Okey, kita sampai atas sekali. Okey, so kita akan tengok 360 degree view. Tapi Jet Dragon masih lagi tidak kelihatan. That one is Yulong Snow Mountain? Sorry? That one is Yulong Snow Mountain? Yes. Yulong Mountain. Okay, thank you so much. Ya, jap. Kita dah nampak sikit lah Jet Dragon Snow Mountain tu. Masih lagi ditupi-tupi awan, tapi dah nampak sikit kan. Lepas tu kan kat sini nampak 360 darjah tau view Lijiang ni. Dan memang semua dikelilingi oleh gunung. So Lijiang ni adalah satu bandar di atas awan yang memang dikelilingi oleh gunung lah. Memang 360 rupanya. Sebabnya ingatkan macam Jet Dragon Snow Mountain tu je gunung dia, rupanya tidak. Memang keliling Lijiang ni adalah gunung. Okay, dah settle. Oh, Yin Yang baru turun daripada atas. So nak naik ni harga dia 35 RMB untuk seorang. Dah boleh naik sampai atas tu untuk tengok view pusing satu Lijiang.
Lahir memang kena ni lah, physically fit lah, dengan udara yang nipis. Lepas tu tinggi pula kan, cepat penat. Dan dia punya tu memang tinggi lah. Nak naik ke atas ni pun tinggi, nak naik tu pun tinggi juga. Sebelum travel ke Lijiang, dah boleh buat brisk walk lah hari-hari untuk fit. Okay, jom nak turun. Ada gantung-gantung. Biasanya orang tak wish, dia siap letak kerusi lagi. Dia letak kerusi. Siapa nak gantung, panjatlah sendiri. Panjatlah sendiri Dekat China kan memang tak payah risau ya, kalau bateri kamera kita ke bateri handphone kita habis bateri ke, tak payah risau. Sebab power bank ni, station power bank ni ada dekat mana-mana. Even korang dekat atas bukit, ke atas gunung macam ni, just ambil je. Dan ambil pun tak semestinya kena pulang dekat tempat yang sama. Boleh pulang kat mana-mana je, janji dia punya tong tu sama, company yang sama lah kiranya. So tadi Azhari dia sewa power bank harga 2 yuan, tapi ada kena deposit 60 ringgit. Bila pulang baru dipulangkan deposit tu. Semua kedai-kedai. Kita nak ke mana next? Tadi kita mendaki, sekarang kita menurun pula. Kena hati-hati ya, sebab batu ni sebenarnya tajam. Bukan tajam, licin. Kena pakai kasut yang tapak dia grip sikit. By the way, untuk navigate jalan dalam Lijiang Ancient Town ni, korang kena install apps A-Map. Kat sini Google Map tak jalan, kena pakai apps dia. Wah, Ancient Town of Lijiang ni memang cantik sangat-sangat. Tengok tu. Kita pula datang masa musim bunga, nak masuk sama macam tu kan. So bunga-bunga dia tengah mekar. Nampak ni. Cantik kan? Cantik bang. Putih Syabang cantik. Kita singgah beli buah. Nak beli air dekat mesin tu tak berjaya. Kita beli buah lah. Shishe 22 yuan. Dan lebih kurang 13 ringgit. Mahal So kita orang singgah beli buah. Lepas tu dia kasih free gift buah dia tau. Buah ni tak tahulah buah apa. Makannya enggak rangup. Paling murah yang kita jumpa setakat ni RM4.99. So kita jumpa satu kedai ni kan. Kedai ni banyak gila souvenir ada kat dalam tu tau. Lepas tu kita duduk lama kat situ. Kita beli souvenir lah. Fish magnet kita dah beli banyak dah dekat luar C1 tu. Dan harga dia lebih kurang je. So kita tak beli lah fish magnet. Kita beli bag yang ada tulis Lijiang macam tu. Beli untuk jiran-jiran dan kawan-kawan, jiran-jiran kita yang menguruskan anak-anak kita lah. Lepas tu kan, alah, bencinya aku. Ni macam ni tau. Method memang ada satu kelemahan, yang I senang terpengaruh dengan teh. Tak kira lah, pergi je pun beli green tea, matcha. Lepas tu kat Istanbul pun beli juga. Tapi sebenarnya Method takkan bancu pun benda tu. Bila sampai kat Malaysia kan, saya hanya minum Sinch tea sahaja, Sinch tea Shakely tu. Tapi bila sampai sini, aku tetap beli. Aku tetap juga terpengaruh. Why? Dah beli dah pun. Ni kita beli blueberry tea 100 gram RM70. Kalau ikutkan mahal lah, tapi dah terpengaruh dah pun. So bancuh lah. Harapnya kita bancuh lah nanti. Jangan 5 499 kan? Jangan ni lah orang kata apa, jangan dia terbiar lagi lah. Kita dah sampai dekat ni Ferris wheels ni. Wheels apa nama dia bang? Big water wheel je lah. Big water wheel. Big water wheel. Dia macam antara tempat yang kita kena cari lah bila kita dekat Lijiang Ancient Town ni. Dia tak ada apa pun. Macam tu je.
Water wheel ni sebenarnya merupakan mercu tanda paling terkenal di Lijiang dan dia terletak di pintu masuk utama ke Lijiang Ancient Town. Lijiang ni dia bandar lama yang terkenal dengan sistem terusan semula jadi yang membekalkan air dari Jade Dragon Snow Mountain ke seluruh bandar lama. So roda air ni dia macam simbol sejarah Lijiang macam tu. So ni sejarah dia di Old Town of Lijiang, UNESCO World Heritage. Lijiang Ancient Town ni dia bukan dibuat untuk tujuan pelancongan tau, tapi dia betul-betul bandar lama yang dah wujud sejak 800 tahun dahulu. Dan di antara bandar yang penting lah sebab dia terletak di laluan perdagangan Tea Horse Road. Kedai-kedai dan rumah-rumah yang ada dekat dalam Lijiang Ancient Town ni memang asal dia dahulunya adalah rumah penduduk lah, tapi sekarang dah jadi kedai, dah jadi kafe dan sebagainya. Mana kita? Okey, bila dah start nampak kereta, ada motor macam ni, maksudnya kita berada di luar Ancient Town. Sebab dalam Ancient Town memang tak ada kenderaan. So, kita dah nak balik bilik dah. Kita keluar pukul 11 tadi kan. Lebih kurang 3, nak dekat 4 jam jugalah kita jalan. Lepas satunya kan, mereka tak tahu pun kita jalan kat mana. Masuk mana, keluar mana, jalan mana, semua tak tahu. Sebab Lijiang Old Town ni terlalu besar. Memang besar sangat-sangat. So memang masuk jalan lain, keluar jalan lain. Lepas tu masuk lain pula, keluar lain pula. Macam tu. Yang ni kita nak balik bilik, lalu jalan lain pula. Macam tu lah. So memang dia sangat-sangat besar lah. Setiap lorong dalam Lijiang Ancient Town ni sangat-sangat cantik. So kalau boleh kan, korang try susun jalan dekat map tu supaya korang tak lalu jalan yang sama. Macam barulah boleh explore lebih banyak jalan dan nampak lebih banyak kedai. Boleh bayar. Lepas tu sangkut je dekat situ. Banyak orang sangkut. Sangkut betul-betul ni. Your wishes. Jangan dong. Jangan, nggak boleh. Tadi dia boleh, dia boleh. So, gangan so. Sudah. Jalan ni nampak meriah. Banyak sangat tempat untuk ambil gambar, banyak sangat kedai yang cantik-cantik, well decorated, bunga-bunga semua kan memang sangat-sangat cantik. Tinggal korang je rajin nak jalan ke tidak, rajin nak masuk ke tidak. So ni kita nak balik bilik dulu, nak rehat dulu, nanti petang-petang baru kita keluar balik sampai malam. Inilah jalan kita pergi hotel malam tadi. Tapi sebab malam tadi kan dah malam kan, tapi sebenarnya malam lagi cantik. Sebab siang dia macam tak ada apa-apa sangat. Tak ada apa-apa sangat, dia meriah. Malam lagi meriah. Cute. Cute. Satu kelebihan bila stay dekat dalam Lijiang Ancient Town ni adalah kita boleh balik bila-bila masa je. So now kita nak balik rehat dulu, solat dulu. Lepas tu baru kita nak sambung balik explore Lijiang Ancient Town. Okay. So sekarang pukul 4 petang. Kita baru nak keluar balik. Tadi kita rehat-rehat kejap. Lepas tu solat. And then kita keluar balik. Nak sambung jalan-jalan. Tapi kali ni kita nak balik malam terus. Sebab kita nak yang kedua bilik orang. Sebab kita nak tengoklah kemeriahan Lijiang Old Town ni waktu malam. Orang kata memang meriah gila kan. So jom kita tengok. Kalau ikut weather forecast, pukul 4 dengan pukul 5 hujan sepatutnya. Tapi sekarang pukul 4 dan panas. Alhamdulillah lah kan, cuaca baik. Cuma itulah Jade Dragon Snow Mountain ni kita tak nampak lagi ni. Masih ditutupi awan lagi. So harapnya petang ni kita plan nak pergi tengok sunrise, view Jade Dragon Snow Mountain lah. Harapnya dapat lah. Dia punya cobblestone ni sangat tak rata tau. Korang kena pakai kasut yang elok-elok sikit lah. Sebab kalau tak tu nanti sakit kaki dan jatuh. Belah petang kita explore jalan lain pula. Lepas tu korang tengok lah, rasanya pagi tadi dah lalulah jalan yang cantik. Rupanya yang petang ni lagi cantik. Masya Allah, memang Lijiang Ancient Town ni memang tak puas tau. Memang korang kena pusing setiap lorong yang ada, walaupun besar gila dan macam mustahil nak cover semua tempat. Korang akan jumpa juga kedai yang jual oksigen tau. Sebab dekat sini kan kawasan tinggi kan, akan ada orang yang akan ada masalah dengan perubahan paras oksigen dekat sini. Macam semput, shortness of breath, hitam ke pening ke. So oksigen ada, boleh beli, harga pun tak mahal mana.
Ni kita dah jalan belah mana pula yang? Hujan dah. Dah turun dah. Dah rintik-rintik dah. Baik kita bawa payung. So tepat jugalah weather forecast tu sebenarnya. Hujan dah. Hujan dia biasa-biasa je, tapi angin dia kuat. Jerit-jerit orang Cina ni. Sekarang kita dekat satu kedai makan halal ni tau. Tadi kan hujan kan, kita orang berteduh kat situ tau. Ada food court tau. Sebabnya macam memang nak menghala ke kedai makan dah. Sekali hujan, terpaksalah berdiri kat situ. Sekali barulah ternampak kedai ni. Sebab kedai ni dia tak ada tulis halal daripada belakang ni, tapi ada gambar masjid. So Azhari lah yang perasan gambar masjid tu. Kata tu bukan gambar masjid ke? So bila kita pergi sini depan, memang kedai halal pun. Kalau tahu daripada awal kan, daripada bawah kita nak lari dah pergi sini, tak payah nak berteduh kat sana. So alhamdulillah dah settle makan. Sedap surprisingly. Cuma harga dia mahal sikit. Satu dish RM20 dengan RM18. So mungkin sebab ini betul-betul dekat Ferris wheel, dekat wheel tu, dia betul dekat center lah. So harga dia mahal sikit. Tapi kita tengok pun lah harga kat tempat lain lagi. Nanti kalau kita tengok, kita akan cerita kat korang. Okay, sudah settle makan. Jom teruskan perjalanan. Situ kan yang wheels tu kan, okay, korang masuk juga ada lorong kat sini kan. Lepas tu terus nampak ni ada warung-warung gitu je dibuka kat tepi-tepi ni. Makanan dia sedap. Serius sedap. Okay, kita nak teruskan perjalanan ini. Hujan pun dah berhenti. Kita boleh teruskan kita punya pengembaraan di Lijiang. Mesti macam tu. Sorry, sikit. Tu lagi. So, next destination kita nak pergi masjid. Sikit. Dia dah sampai Lijiang Mosque. Besar weh masjid dia. Tu. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat Lijiang Mosque. Okay. So tak ramai tahu yang share tempat ni nak pergi macam mana dekat TikTok ataupun dekat YouTube semua. Method letak location dia dekat sini. So korang boleh search guna AirMap. Kita orang memang hari ni berjalan semua pakai AirMap. Bila dah ada AirMap siap-siap, memang kita susunlah perjalanan tu bagi macam elok lah dalam bulatan. Tak adalah macam terkena patah balik ke apa ke kan. Dan ini pun kita orang datang pakai AirMap juga. Tadi masa sampai sini, mula-mula macam betul ke? Sebab langsung tak ada tulisan Arab tau. So tiba-tiba nampak dekat atas pintu tu ada doa. So betul lah ni masjid. Besar juga tau masjid dia. Cuma tak ada orang lah. Ada kita orang je dekat sini. Mungkin diaktif masa solat saja atau bulan puasa saja. Tu tak tahulah. Sekarang kita dekat South Gate Black Dragon Pool. Tapi kita masih lagi tak decide lagi nak masuk ke tidak. Sebab kalau nak masuk, kenalah nampak JDSM tu. Dan sekarang masih lagi hujan. Sudah kita nak jalan ke main gate. Sajalah nak jalan. Sebab kita pun dah tak ada benda dah kita nak tengok dekat sini. Semuanya dah tengok dah. So kita jalan-jalan je lah. Santai. Pokok bunga kertas kat sini memang subur-subur, kembang, mekar ya. Lepas tu dah orang boleh letak sampai atas-atas apa semua. Ni Black Dragon Pool punya main gate. Kita sekarang dekat Black Dragon Pool. Black Dragon Pool ni tak tahulah kena bayar ke tidak sebenarnya. Tapi tadi kita orang masuk tak bayar. Tak ada orang pun dekat situ. So inilah spot yang famous tu. Sebab dari sini boleh nampak terus nampak JDSM. Tapi JDSM tak keluar lagi. Memang rezeki kita lambat sikit lah trip kali ni. Tapi nampak macam nak keluar. Sebablah kita lama kat Lijiang ni. So kita still ada masa lah untuk mengejar JDSM. Cantiklah bunga-bunga dia. Tengoklah. Geram. Tengok dia punya bunga.
Geram kan? Kita sebenarnya baru lepas makan, tapi kita nak mencari kedai untuk duduk dan rehat sementara tunggu awan tu bergerak dan keluarkan gunung. So pergilah kedai ni sebab kedai ni betul-betul dekat depan main gate Black Dragon Pool tu. Kalau korang keluar dekat Black Dragon Pool punya main gate tu, korang straight je makan nampak kedai ni satu je warna hijau. Lepas tu ada logo halal dekat situ. So kedai ni dia best dia sebabnya makanan semua ada gambar. So just tunjuk je nak makanan mana, kat gambar tu masuk settle. Ada pemegang you. Dia dah biasa dengan orang Malaysia. So owner kedai ni bagi kita sudu kan, sebab kedai ni memang kedai viral dalam kalangan rakyat Malaysia. So mesti dia tahu dah orang Malaysia mesti nak sudu. Inilah dari depan dia. Sana adalah main gate Black Dragon Pool. Kedainya dekat sini. So makanan dia memang sedap. Kita try satu je tadi, potato pancake tu, sebab kita tengah kenyangkan mau lepas makan, just nak cari kedai untuk rehat-rehat saja. Dia pun tahu dah rakyat Malaysia memang suka pergi situ. Mek tak pun bagi tahu kat dia. Dia cakap Mek tak tahu kedai ni pun daripada rakyat Malaysia yang lain juga. So kayaknya memang rakyat Malaysia sukalah kedai tu dan suggest kedai tu. So korang yang tengok video ni nanti korang pula pergi kedai tu. Sebab makcik tu memang baik. Tadi kita orang tanya pasal supermarket. Lepas tu dia bersungguhlah tunjukkan belok sana, tunjukkan gambar kedai tu macam mana. So now kita nak pergi dekat tempat yang kakak tu suggest tadi. Dia macam supermarket. Kita boleh cari macam jajan-jajan halal lah macam tu. Ini kedai yang acik tadi, yang akak kedai tadi tu suggestkan ni, supermarket ni. Jom kita tengok. Barulah ada buah-buah. Ya, cari Maggi halal. Try lah. Rasa apa? Kat Malaysia tak ada masuk Breast beef. Cincin logo halal dia. Kita boleh cari. Plastik dia dah siap macam ni ya. Kita tinggal ambil je macam ni. Ni tengoklah ni. Plastik dia dah siap buat macam ni. Kita tinggal ambil je. Tak buah. Nak ni tak? Okay, dah malam dah nak jalan. Dia naik e-bike je lah. Let's go. Tongkat bang. Tak barang. Kita kembali ke Black Dragon Pool. Dah nampak dah sikit. Tapi masih lagi ni lah. Masih lagi, orang kata apa? Masih lagi ada awan tu. Tapi okey lah, dah nampak dah. Ada setting ni dia apa? Langgar. Sembah. Jadi SM masih lagi tak kelihatan, tapi sunset memang cantik. Tapi kalau nampak jadi SM tu memang akan lagi cantik lah, sebab ni pun dah cantik dah. Okay, so tak apa, kita cuba lagi. Ramai juga ni tengah tunggu sunset ni. Nampak penuh jambatan ni. So kita dah dapat lah gambar yang lawa-lawa sikit. Tada! Kita dah kembali ke Lijiang Old Town dan nampak tak, dah mula meriah dah. Dah keluar dah, lampu-lampu semua dah keluar dah. Tapi tak tahulah kita larat ke tidak nak teruskan perjalanan atau kita nak balik bilik je. Tapi yang penting kita nak pergi Changi dulu. By the way, tadi kan kita orang naik e-bike tu kan. E-bike tu tadi kita orang terkeluar kawasan tau. So bila kita orang terkeluar kawasan, tiba-tiba motor tu terus mati. Dia terus mati. Lepas tu dia suruh kita masuk balik dalam kawasan, baru dia hidupkan balik e-bike tu. Like dahsyat gila weh. Dia boleh detect tau kita keluar kawasan. Kita pun tolak lah. Kita pun tolak e-bike tu masuk balik dekat kawasan yang dibenarkan tu. Dan bila masuk di kawasan tu, baru dia boleh hidup balik.
Dahsyat lah China ni. China memang dahsyat gila. Memang canggih. Nak cari yang ulung-ulung tu ada tak? Nah, keluar. Dalam kawasan caji. Kita dapat dah caji. Orang kata yang ni dia tak ada dekat Malaysia. Apa nama dia tadi? Osmanthus ulung. Osmanthus snow something like that lah. Kita dah balik bilik dah. Kita decide untuk rehat awal lah malam ni sebab esok kita akan naik ke Jet Dragon Snow Mountain. So tak boleh penat-penat, nanti susah nak bernafas, oksigen pun sikit apa semua kan. So itu saja untuk hari kelima kita dekat China, kita dekat Yunnan. Nanti esok sambung lagi. Bye bye.